Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang kepada kita pada hari ini bertajuk Generasi Bebas Dadah, Tanggungjawab Siapa? Kisah penyalahgunaan dadah bukan lagi isu asing. Lebih 130,000 penagih direkodkan di Malaysia dalam 5 tahun terakhir menurut statistik AADK. Hari ini kita akan membincangkan punca, kesan dan strategi penyelesaian dari 4 perspektif berbeza. Baik, mari kita mulakan. Di sini saya ingin memperkenalkan 4 orang panel yang hebat belaka dan dari latar belakang yang berbeza. Panel pertama, Saudari Nur Aina binti Ibrahim, Peguam Mahkamah Negara. Panel kedua, Dr. Ahmad Hafizuddin bin Sabri, Doktor Pakar Kesihatan. Panel ketiga pula, Cikgu Muhammad Zarif Ikhwan, Cikgu Cemerlang, Sekolah Berasrama Penuh. Dan panel keempat, Daniel Gregor, pengaruh yang tidak asing lagi di mata masyarakat TikTok. Baiklah, kita bergerak kepada segmen yang pertama, iaitu berkenaan dengan punca utama penyalahgunaan dadah dari perspektif kesemua panel kita. Kita mulakan dahulu dengan panel pertama, iaitu Saudari Nur Aina binti Ibrahim untuk mengongsikan pendapat beliau sebagai seorang peguam. Terima kasih, moderator. Dari sudut perundangan, salah satu punca utama penyalahgunaan dadah merupakan keciciran dalam penguatkuasaan dan keterisan akses kepada dadah. Contohnya, laporan AADK menunjukkan sebahagian besar kes berlaku akibat mudahnya dadah masuk melalui sindiket penyeludupan. Apabila akses mudah, risiko penyalahgunaan meningkat, terutama dalam kawasan yang berisiko tinggi. Selain itu, ketidakfahaman masyarakat tentang undang-undang seperti Seksyen 15 Akta Dadah Berbahaya menyebabkan ramai tidak sedar bahawa sekecil-kecil pemilikan pun boleh membawa hukuman berat. Dari sudut pandangan seorang peguam, isu penyalahgunaan dadah bukan sahaja berkait dengan kelemahan moral individu, tetapi merupakan masalah berstruktur yang melibatkan undang-undang. Walaupun Akta Dadah Berbahaya 1952, Akta Penagih Dadah serta pindaan-pindaan berkaitan telah digubal bagi mengekang penyalahgunaan dadah, statistik kes yang terus meningkat membuktikan bahawa punca masalah adalah lebih mendalam dan tidak dapat diselesaikan melalui undang-undang semata-mata. Baiklah, di sini saya ingin menekankan tentang punca utama adalah tentang desakan ekonomi dan juga kemiskinan. Mengapa saya berkata begitu? Kerana statistik menunjukkan ramai pesalah yang dituduh di bawah Seksyen 39A atau 39A2 memiliki dadah untuk tujuan bukan trafik. Sebenarnya datang daripada latar belakang ekonomi yang terpinggir. Dapatan daripada laporan mahkamah dan pengesahan Pegawai Kebajikan Masyarakat membuktikan bahawa tekanan kewangan mendorong sebahagian individu terlibat sebagai runner ataupun pengedar kecil, bukan kerana kehendak tetapi kerana kekurangan pilihan nafkah. Hal ini menunjukkan wujudnya hubungan langsung antara kemiskinan dan penyalahgunaan dadah. Baiklah, saya teruskan kepada isi yang seterusnya, iaitu kegagalan sistem sokongan keluarga dan emosi. Kes di bawah Akta Penagih Dadah Rawatan dan Pemulihan 1983 sering menunjukkan bahawa penagih yang diarahkan ke pusat pemulihan mempunyai sejarah konflik keluarga, trauma atau keganasan domestik. Analisis laporan sosial yang dibacakan di mahkamah membuktikan bahawa ketiadaan sokongan emosi dan pengawasan keluarga meningkatkan kebarangkalian seseorang mencari jalan keluar melalui dadah. Ini juga menjadi asas hujah mitigasi dalam kes pengakuan bersalah. Baiklah, saya simpulkan daripada pandangan seorang peguam, daripada perspektif undang-undang, penyalahgunaan dadah bukan sekadar kesalahan jenayah, tetapi manifestasi masalah sosial yang mendalam.
walaupun banyak akta yang menyediakan kerangka penghukuman dan pemulihan bukti di bawah mahkamah jelas menunjukkan bahawa faktor persekitaran, ekonomi, kesihatan mental, eksploitasi sindiket dan kelemahan pendidikan undang-undang merupakan punca utama. Oleh itu, usaha memerangi dadah perlu bersifat holistik yang menggabungkan penguatkuasaan, pendidikan, sokongan keluarga, rawatan mental dan juga intervensi sosial yang komprehensif. Terima kasih kepada panel pertama kita. Seterusnya, saya akan menjemput panel kedua pula untuk menyatakan pendapat beliau. Dipersilakan. Sebagai seorang doktor, saya melihat bahawa punca penyalahgunaan dadah ni berkait rapat dengan kesihatan mental seseorang. Kebanyakan kes, ketagihan bukan berpunca daripada masalah disiplin ataupun moral, tetapi lebih kepada isu biologi dan psikologi. Masalah kesihatan mental ni seperti kemurungan, keresahan, trauma dan gangguan sering menjadi punca utama yang mendorong individu mencari jalan pintas untuk menghilangkan stres. Apabila individu menghadapi tekanan hidup, sama ada masalah rumah tangga, masalah keuangan ataupun hubungan sosial, mereka cenderung mencari jalan pintas. Malangnya, dadah menjadi pilihan mereka. Dadah seperti heroin memberikan kenikmatan jangka pendek dengan merangsang sistem saraf pusat. Walau bagaimanapun, keseronokan itu hanya sementara dan menyebabkan kerosakan yang ketara kepada otak. Penggunaan yang berulang akan menjadikan seseorang lebih cepat ketagih. Dan kebergantungan ini menjadikan individu sukar meneruskan hidup tanpa dadah kerana otaknya 24 jam fikir pasal dadah. Selain faktor psikologi, hendak juga saya berkata tentang faktor keturunan. Faktor keturunan ni dia mainkan peranan yang penting kerana individu mempunyai ahli keluarga yang menghisap dadah dan penagih ni lebih cenderung untuk terlibat dengan penyalahgunaan dadah berbanding dengan individu yang tak ada langsung akses untuk mengambil dadah ni. Ini bukan bermakna ketagihan diwarisi secara langsung, tetapi gabungan daripada genetik dan persekitaran menjadikan risiko mereka lebih tinggi. Ingin saya menyelitkan data daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menunjukkan bahawa lebih 400,000 rakyat mengalami kemurungan dan sebahagian besarnya berada dalam kumpulan berisiko tinggi mengambil dadah. Tanpa rawatan yang betul, mereka akan terjerumus dan tidak menjumpai jalan keluar. Hal ini menunjukkan bahawa isu penyalahgunaan dadah ni bukan sekadar masalah sosial, tetapi berkait rapat dengan kesejahteraan mental dan masyarakat. Jadi ingin saya simpulkan kat sini, penyalahgunaan dadah ni terjadi akibat daripada gabungan faktor mental, tekanan hidup, pengaruh biologi serta genetik. Apabila kesemua faktor ini digabungkan, maka risiko seseorang terlibat dengan dadah akan lebih meningkat. Oleh itu, pendekatan rawatan harus melibatkan sokongan kesihatan mental, kaunseling psikologi, aspek perubatan dan sokongan keluarga bagi memastikan individu itu pulih sepenuhnya dan dapat menjalani kehidupan normal tanpa bergantung kepada dadah. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada panel kedua. Kita hangatkan lagi forum kita hari ini dengan pernyataan dari panel ketiga. Baiklah, antara punca yang berlaku penyalahgunaan dadah ni dari perspektif pendidikan, kerana saya merupakan seorang guru lah, punca terbesar adalah kurangnya benteng diri pelajar dan pengaruh rakan sebaya. Banyak kes yang saya kendalikan di sekolah bermula daripada pelajar ingin mencuba kerana daripada ajakan rakan-rakan lah, rakan sebaya. Pelajar yang kurang berkemahiran mengurus tekanan dan emosi, mereka juga mudah terjerumus dengan aktiviti penyalahgunaan dadah. Antara faktor yang boleh saya ketengahkan di sini, yang pertama adalah faktor rakan sebaya, iaitu mereka ni mempunyai tekanan dan ajakan rakan. Rakan sebaya mempunyai pengaruh yang sangat kuat, terutamanya dalam kalangan remaja. Banyak kes bermula di sekolah apabila pelajar yang diajak untuk mencuba
oleh rakan-rakan kerana mereka ini mempunyai rasa ingin mencuba sesuatu perkara yang baru demi menjaga hubungan atau keinginan diterima dalam rakan-rakan secara tidak langsung. Mereka ni mempunyai circle ataupun kumpulan di sekolah dan mempunyai ketua. Pelajar ini mereka sanggup untuk menurut walaupun tahu kesannya adalah kesan buruk terhadap diri sendiri. Dan mereka juga mempunyai kehendak untuk diterima sebagaimana yang telah saya katakan tadi lah. Mereka ini diterima oleh rakan-rakan mereka. Remaja mahu rasa diterima juga, dan juga kumpulan rakan ini melihat penggunaan bahan telaran sebagai suatu yang biasa. Apabila yang berlaku ni pelajar yang ingin menyertai kumpulan baharu, ataupun kita sebut sebagai ahli barulah dalam kumpulan. Dan pelajar ini juga saya lihat mereka ni mempunyai kehendak untuk diterima dalam kumpulan. Remaja ni dia mempunyai rasa yang ingin mereka ketengahkan di sini adalah mereka ingin mempunyai rasa diterima oleh rakan-rakan yang lain. Jika kumpulan rakan melihat penggunaan bahan terlarang seperti dadah ataupun vape sebagai satu perkara biasa, secara tidak langsung pelajar yang baru ini menyertai kumpulan itu dengan mudah terikut, supaya mereka ni tidak rasa terasing lah, kerana mereka pun sendiri mempunyai keinginan untuk mencuba perkara-perkara yang baru, iaitu perkara negatif lah. Okey, seterusnya adalah berkaitan dengan normalisasi tingkah laku yang berisiko. Dalam sesetengah kelompok, tingkah laku seperti vape, rokok ataupun pengambilan pil perangsang dianggap sebagai perkara normal, kerana mereka juga menggunakan bahan itu dengan secara tidak terkawal lah. Mereka menganggapkan perkara itu perkara normal. Dan apabila budaya ini diterima oleh ramai dalam kumpulan, dadah ni dia secara tidak langsung tidak lagi dianggap sesuatu yang berbahaya. Lalu pelajar ni yang baru ini dia mudah terikut. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan pengaruh idola dalam kumpulan. Seperti mana yang saya bagi tahu sebentar tadi, iaitu berkaitan dengan ketua kumpulan dalam circle mereka lah. Setiap kumpulan ada individu dominan. Jika ketua kumpulan sendiri mengambil dadah, ahli yang lain lebih cenderung untuk mencuba kerana mereka menganggap satu perbuatan itu perkara yang macam, oh wow, ketua aku pun buat perkara yang macam negatif. Jadi aku rasa macam perkara itu hebat. Dan mereka ni juga berani ataupun mereka rasa macam benda tu biasa je sebab ketua aku pun dah buat. Okey, faktor yang kedua adalah faktor diri pelajar, iaitu intrinsik lah. Okey, yang pertama adalah lemah benteng diri dan jati diri. Pelajar yang tidak mempunyai pendirian yang kukuh atau prinsip hidup yang jelas lebih mudah dipengaruhi oleh rakan-rakan. Mereka tidak mampu berkata tidak apabila diajak untuk mencuba, kerana mereka ini pun akan rasa macam kalau mereka mengatakan tidak, nanti ahli kumpulan yang lain akan pandai serong terhadap ahli yang lain lah. Okey, yang kedua adalah timbulnya masalah pengurusan emosi. Pelajar yang tidak pandai mengurus tekanan, kesedihan, marah atau konflik mudah mencari jalan singkat untuk melarikan diri daripada masalah. Dadah ini dilihat sebagai cara yang menenangkan diri atau menghilangkan tekanan untuk seketika. Dan rasa ingin tahu juga dan suka ingin mencuba. Fasa remaja memang penuh dengan rasa ingin tahu. Tanpa panduan dan maklumat yang betul, sifat ingin tahu ataupun mencuba ini boleh membawa kepada eksperimen yang berbahaya seperti mencuba penggunaan dadah. Dan seterusnya mereka juga mempunyai keyakinan diri yang rendah ataupun lemah. Pelajar yang kurang yakin diri ataupun selalu merasakan diri gagal mudah terpengaruh untuk mencuba dadah sebagai cara menghilangkan rasa rendah diri ataupun untuk kelihatan lebih berani di hadapan rakan. Dan seterusnya adalah mereka ini juga kurang kesedaran tentang risiko penyalahgunaan dadah ni lah. Ada pelajar yang tidak benar-benar faham kesan ketagihan dalam penggunaan dadah dan risiko kesihatan dan impak untuk masa depan. Kekurangan pengetahuan menyebabkan mereka memandang ringan tentang penyalahan penggunaan dadah lah. Mereka menganggap perkara itu perkara biasa. Dan kajian LPPKN mendapati bahawa remaja yang kurang komunikasi dengan keluarga dan tidak dibimbing dari awal
mudah mencari tempat lain untuk mereka melepaskan tekanan, dan di situlah dadah datang sebagai jalan singkat, dan mereka menganggapkan dadah itu merupakan cara penyelesaian yang paling ketara. Baiklah, begitu jitu sekali pernyataan dari panel ketiga. Kita beralih pula kepada panel keempat untuk sambung hujahan panel ketiga. Dipersilakan. Baiklah, pada pandangan saya lah, sebagai seorang influencer ataupun pempengaruh yang terutamanya di TikTok, jadinya media sosial ni dia dijadikan sebagai ruangan untuk normalisasikan tingkah laku yang berisiko ataupun tingkah laku yang tak elok. Dalam konteks penyalahgunaan dadah, media sosial ni dia menjadi tempat di mana sesetengah pempengaruh di TikTok mereka menunjukkan gaya hidup yang terlalu bebas, ataupun mereka sering pergi ke parti ataupun melepak secara sama-sama. Jadi mereka ni buat konten-konten macam tu tanpa mereka sedari mereka telah menunjukkan kesan buruk pada realiti yang sebenar. Walaupun dalam konten-konten tersebut mereka tidak menyebut bahawa mereka mengambil dadah ataupun melakukan sesuatu yang tak senonoh, tetapi mereka memberikan gambaran hidup yang macam tu seperti sesuatu yang menarik dan menjadikan sesuatu budaya yang tak elok di kalangan anak-anak muda sekarang. Jadinya seperti yang kita tahu, pada masa muda ni, remaja ni dia mudah terpengaruh. Orang kata darah panas. Jadinya remaja ni dia ingin mencuba banyak sangat benda-benda baru, dan mereka ingin diterima oleh rakan-rakan sebaya mereka sendiri. Jadinya mereka akan mengikuti trend-trend ataupun sesuatu perkara-perkara yang sedang viral untuk menarik perhatian rakan-rakan mereka supaya mereka lebih disenangi. Jadi apabila mereka melakukan sesuatu tu tanpa tahu kesan daripada perbuatan tersebut, jadi ini akan menyebabkan rosaknya pemikiran mereka. Apabila konten-konten sedemikian menjadi normal, maka remaja akan berfikir bahawa penggunaan dadah ni adalah sebahagian daripada kehidupan yang tertentu. Mereka kurang menyedari akan risiko-risiko ketagihan. Mereka tidak nampak bahaya sebenar seperti kerosakan kesihatan, kerosakan undang-undang dan juga kesan sosial kepada mereka. Jadinya normalisasi ini mencipta ilusi keselamatan palsu, sesuatu yang sangat bahaya kerana dadah bukan main-main dan boleh menyebabkan kerosakan hidup sepenuhnya. Jadi ni berbanding zaman dahulu di mana dadah dikaitkan dengan gangsterisme ataupun kongsi gelap, ancaman sekarang lebih halus, iaitu ianya berlaku di skrin telefon melalui konten nampak biasa, dan dia dipromosikan tanpa kelihatan seperti promosi. Seperti yang kita tahu sebelum ni ada viral di TikTok isu konsert Houseboom tu. Jadi dekat sana memang mereka tunjukkan mereka seronok bersama kawan-kawan, bernyanyi ramai-ramai, berparti. Tapi yang kita tak nampak sebenarnya mereka ada mengambil pil-pil dadah seperti ekstasi untuk mereka enjoy pada malam tu. Jadinya mereka tak tunjuk kesan dari pengambilan itu. Contohnya apabila kita ambil ekstasi tu, kita akan menjadi hayal. Kemudian kesan seterusnya mungkin akan pengsan kalau kita overdose, boleh menyebabkan kematian juga. Jadinya ini sangat bahaya kerana remaja-remaja ni dia terdedah akan benda-benda seperti itu, tapi dia tak tahu kesan dia tu akan berpanjangan. Kita teruskan pula kepada segmen kedua berkenaan dengan persoalan apakah kesan besar penyalahgunaan dadah. Baiklah, saya teruskan kepada segmen yang seterusnya, iaitu kesan penyalahgunaan dadah dari perspektif seorang peguam. Dari kacamata seorang peguam, kesan paling besar akibat penyalahgunaan dadah bukan sahaja terikat pada aspek kesihatan. Saya ulang, bukan terikat pada aspek kesihatan, tetapi jauh lebih berat kerana memberi implikasi undang-undang dan sosial yang mendalam. Ramai remaja tidak sedar bahawa undang-undang dadah di Malaysia adalah antara yang paling ketat sekali di dunia, dan ketidaktahuan mereka sering menjadi faktor utama yang menjerumuskan mereka ke dalam sistem keadilan jenayah. Baiklah, di bawah Seksyen 12.2 Akta Dadah Berbahaya 1952, pemilikan walaupun sekecil 0.3 gram dadah sintetik
seperti metamfetamin atau MDMA sudah memadai untuk sabitan. Hukuman boleh merangkumi denda, sebat dan pemenjaraan mandatori bergantung pada kategori dan berat dadah. Di mahkamah, banyak remaja mengaku tidak mengetahui bahawa jumlah sekecil itu pun dianggap sebagai pemilikan. Kesan langsungnya, mereka terperangkap dalam sistem penjara pada usia sangat muda. Apabila seseorang disabitkan di bawah akta tersebut, mereka akan mempunyai rekod jenayah. Dari sudut undang-undang, rekod ini boleh mempengaruhi beberapa perkara penting, antaranya adalah peluang kerjaya, pendidikan dan juga permohonan perjalanan ataupun visa. Okey, untuk peluang kerjaya, maafkan saya, banyak majikan terutamanya sektor kerajaan, perbankan dan juga keselamatan mewajibkan semakan latar belakang. Rekod berkaitan dadah hampir pasti menyebabkan permohonan ditolak. Seterusnya, untuk pendidikan, institusi pengajian tinggi kadang-kadang menolak kemasukan ataupun menamatkan beasiswa sekiranya pelajar didapati memiliki rekod kesalahan dadah. Baiklah, saya teruskan kepada huraian untuk permohonan perjalanan atau visa. Banyak negeri seperti Jepun, Korea Selatan dan juga Australia mempunyai polisi ketat terhadap permohonan visa yang mempunyai rekod dadah. Peguam sering menerima kes-kes seperti ini di mana permohonan visa ditolak walaupun kesalahan adalah kecil. Perkara ini menunjukkan bahawa satu kesilapan kecil semasa remaja boleh menjejaskan keseluruhan masa depan seseorang itu. Baiklah, kes-kes mahkamah juga mendedahkan bahawa penyalahgunaan dadah sering membawa kepada keruntuhan institusi keluarga seperti yang saya katakan di isi pertama sebentar tadi. Ramai ibu bapa hadir ke mahkamah dalam keadaan tertekan, malu, tak mampu menanggung kos guaman dan juga banyak pasangan pula berakhir dengan perceraian dan anak-anak ini menjadi mangsa keadaan. Perkara ini terbukti dalam laporan sosial yang dibentangkan di bawah Akta Penagihan Dadah, Rawatan dan Pemulihan 1983 yang sering menunjukkan bahawa keluarga akan hilang kepercayaan terhadap anggota yang menagih, tekanan kewangan meningkat dan juga berlaku konflik berpanjangan sehingga ahli keluarga memilih untuk menjauh. Perkara ini menunjukkan bahawa penyalahgunaan dadah bukan sekadar kesalahan individu tetapi membawa implikasi besar terhadap kestabilan keluarga dan juga masyarakat. Terima kasih kepada panel pertama kita. Seterusnya, saya akan menjemput panel kedua pula untuk menyatakan pendapat beliau. Dipersilakan. Okey, baiklah, saya akan teruskan dengan kesan penyalahgunaan dadah. Jadi, penyalahgunaan dadah ni memberikan kesan buruk terhadap kesihatan tubuh badan dan kerosakannya seringkali berlaku secara perlahan tetapi berterusan. Dadah ni dia bukan sahaja mengganggu fungsi normal organ, malah dia merosakkan sistem saraf, sistem imun dan mengganggu kestabilan emosi seseorang. Dalam jangka masa panjang, penggunaan dadah ni akan menyebabkan individu mengalami kemerosotan kesihatan ataupun dia akan tak sihat lah dan berisiko tinggi untuk mendapat pelbagai komplikasi yang mengancam nyawa. Antara kesan terhadap kesihatan tubuh badan kita ialah paling yang saya nampak sekali adalah kerosakan hati. Dadah seperti heroin ni dia diproses oleh hati dan menyebabkan organ tersebut kena bekerja keras daripada biasa. Tekanan ini boleh mengakibatkan radang hati ataupun kegagalan hati. Selain itu, pengguna yang menyuntik dadah berisiko tinggi mendapat jangkitan HIV kerana mereka berkongsi jarum yang sama untuk menyuntik dadah. Jadi jangkitan seperti ini bukan sahaja merosakkan kesihatan, malah dia memerlukan rawatan jangka masa panjang dan benda tu akan mengambil masa ataupun proses yang rumit. Kesan dadah terhadap otak pula adalah ini adalah perkara yang serius. Bahan ini ataupun dadah ni dia akan merosakkan sel-sel otak secara kekal, menyebabkan masalah ingatan ataupun lupa, lepas tu kesukaran untuk fokus, perubahan personaliti serta gangguan emosi yang tidak stabil. Pengguna juga boleh mengalami halusinasi sama ada
secara visual, pendengaran ataupun sentuhan. Halusinasi ni boleh berlaku dalam tempoh yang lama dan sukar untuk dikawal walaupun selepas seseorang tu berhenti mengambil dadah, menyebabkan individu hidup dalam ketakutan dan kekeliruan. Bagi jenis dadah heroin ni, proses withdrawal ataupun tarik diri merupakan antara episod yang paling menyakitkan. Pesakit akan mengalami muntah secara berterusan, syirik-birit, sakit sendi, badan menggigil, berpeluh, sejuk dan keresahan yang melampau sebab dia nak tinggalkan dadah ni. Dalam kes yang lebih serius, pengguna ni ataupun orang yang mengambil dadah ni, dia boleh mengalami sawan, degupan jantung yang tidak stabil, kesukaran untuk bernafas, yang semuanya boleh membawa kepada kecemasan perubatan dan boleh meragut nyawa individu itu sendiri. Dan secara keseluruhannya yang boleh saya disimpulkan kat sini, kesan kesihatan akibat penyalahgunaan dadah ni bukan sahaja merosakkan, dia akan merosakkan organ seperti hati, jantung dan otak, tetapi juga dia akan mengancam nyawa individu yang mengambil dadah ni. Oleh itu, isu ketagihan ni perlu ditangani dengan pendekatan perubatan dan sokongan keluarga bagi membantu individu itu untuk pulih sepenuhnya, bagi mengelakkan kerosakan yang lebih teruk pada masa hadapan. Dan paling penting supaya pengambil dadah ni dia boleh tinggalkan dadah tu untuk selama-lamanya. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada panel kedua. Kita hangatkan lagi forum kita hari ini dengan pernyataan dari panel ketiga. Okey, antara kesan yang paling ketara yang boleh saya ketengahkan di sini adalah remaja ni dia terlihat kehilangan motivasi hidup, gagal akademik dan hilang hubungan baik dengan keluarga. Trauma ini mengambil masa bertahun-tahun untuk pulih. Ini bukan sahaja merosakkan individu tetapi seluruh ekosistem sosial. Antara kesan terhadap diri remaja yang pertama adalah kehilangan motivasi dan matlamat hidup. Remaja yang terlihat ataupun terlibat dengan dadah mengalami perubahan keupayaan kognitif dan emosi. Mereka hilang semangat dan tidak lagi berminat terhadap pembelajaran, minat diri atau masa depan. Kebergantungan terhadap dadah menyebabkan pemikiran mereka hanya tertumpu kepada cara mendapatkan bahan tersebut sahaja. Yang kedua adalah kemerosakan prestasi akademik. Dadah ni dia menjejaskan tumpuan ingatan, disiplin dan kemampuan membuat keputusan. Ramai pelajar mula ponteng, gagal menyiapkan kerja sekolah dan akhirnya mereka ni tercicir daripada pembelajaran. Baiklah, kesan yang kedua adalah kesan terhadap hubungan kekeluargaan. Yang pertama adalah mereka ini pelajar akan hilang kepercayaan dan ikatan emosi. Ibu bapa dan ahli keluarga berasa kecewa, marah dan hilang kepercayaan apabila remaja ini terlibat dengan dadah. Hubungan menjadi renggang kerana sering berlaku pertengkaran atau penipuan untuk mendapatkan wang membeli dadah. Secara tidak langsung, kadang-kadang ibu bapa ni menjadi ancaman kepada anak-anak. Untuk anak ni, mereka ni macam attack untuk mendapatkan wang untuk membeli dadah. Yang kedua adalah tekanan emosi kepada keluarga. Keluarga terpaksa berhadapan dengan tekanan mental, kebimbangan keselamatan serta rasa bersalah kerana menganggap diri gagal untuk membimbing anak. Trauma ini mengambil masa bertahun-tahun untuk dipulihkan dan ada yang tidak pernah pulih sepenuhnya. Baiklah, begitu jitu sekali pernyataan dari panel ketiga. Kita beralih pula kepada panel keempat untuk sambung hujahan panel ketiga. Dipersilakan. Baiklah, pada pendapat saya, kesan-kesan dia adalah antaranya mereka akan kehilangan arah kerana pengaruh-pengaruh konten yang tak elok ni. Jadinya bila remaja ni dah mula tenggelam dalam sesuatu-sesuatu yang tak elok, mereka cenderung untuk mempromosikan kehidupan bebas dan buat perkara-perkara yang bahaya untuk mendapatkan views dan like di TikTok. Jadinya mereka akan mula untuk normalisasikan tingkah laku yang tak elok dan berisiko ini.
mereka akan mudah hanyut dan tak sedarkan nilai diri yang sebenar. Jadinya media sosial ni memberi gambaran palsu bahawa lagi hebat konten yang dilakukan, mereka akan lebih popular. Padahal populariti itu sementara, tetapi akibat daripadanya itu adalah kekal. Jadinya reputasi digital ni kekal lama walaupun video ni mereka dah padam. Ini adalah bahagian paling menakutkan lah pada pendapat saya. Internet ni tidak akan lupa. Walaupun remaja dah padam video-video yang mereka upload ataupun muat naik, orang lain mungkin sudah save video tu, ada yang dah screen record dan juga share kepada kawan-kawan. Jadinya nama mereka ni akan dikaitkan dengan konten yang memalukan ataupun berbahaya. Jadinya reputasi digital ini boleh muncul semula apabila mereka ingin memohon kerja ataupun masuk ke universiti, ataupun bila orang search nama mereka di aplikasi TikTok, nama mereka akan keluar dan video-video mereka yang lama tu mungkin ada setengah orang akan post balik. Jadinya satu tindakan yang tak matang akan menjadi penanda yang ikut mereka selama-lamanya. Seterusnya, satu kesalahan kecil ni kadang-kadang akan membawa kesan yang sangat besar. Remaja kadang-kadang buat sesuatu sebab mereka nakkan ikut trend, nak kawan-kawan yang lebih ramai ataupun kumpul likes dan share. Jadinya mereka tak jangka kesan masa panjangnya nanti. Contohnya, mereka akan dipandang negatif oleh guru ataupun majikan mereka. Mereka hilang peluang untuk sertai program-program tertentu. Kelihatannya mereka tidak bertanggungjawab kepada orang dewasa. Jadinya benda yang mereka fikir kesalahan kecil ni boleh merosakkan imej diri mereka sendiri. Mereka juga akan terjejas dan buat mereka rasa menyesal yang sangat lama. Jadi media sosial ni dia membuat kesilapan kepada remaja-remaja pada umumnya. Dulu kalau remaja tersilap langkah, hanya keluarga ataupun pihak-pihak tertentu saja yang tahu. Tapi sekarang kalau mereka ada buat kesalahan, mungkin akan viral dalam masa satu malam ataupun satu hari. Jadinya mereka akan dilihat oleh beribu-ribu orang, juta-juta orang daripada seluruh dunia lah. Dan mereka akan jadi bahan bualan mungkin satu hari, 2 hari, 1 bulan. Ianya akan memberi kesan kepada kesihatan mental mereka, hubungan antara kawan-kawan dan juga motivasi belajar mereka lah. Jadinya media sosial ni bukan hanya tempat untuk berhibur, ia adalah rekod sejarah hidup untuk seseorang. Jadi apa-apa kesilapan yang berkaitan dengan tingkah laku, termasuk yang berkaitan dengan dadah ataupun konten-konten berbahaya, akan memberi kesan yang sangat panjang kepada mereka semua. Jadi semoga mereka dapat berhati-hati ketika menggunakan aplikasi-aplikasi media sosial ini. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita pergi kepada segmen ketiga pula, iaitu segmen terakhir berkenaan dengan penyelesaian terbaik untuk menangani penyalahgunaan dadah. Mari kita teruskan. Baiklah, saya pergi kepada segmen yang terakhir tentang penyelesaian terbaik menangani penyalahgunaan dadah. Dari perspektif seorang peguam, penyelesaian paling berkesan bagi menangani penyalahgunaan dadah ini tidak hanya bergantung pada hukuman yang termaktub dalam akta, tetapi mesti bermula daripada aspek pencegahan awal. Saya berulang-ulang kali mengatakan benda yang sama. Justru pendidikan undang-undang sejak di bangku sekolah adalah langkah paling strategik dan menyeluruh untuk mengubah tingkah laku generasi muda. Ramai remaja tak memahami bagaimana undang-undang berfungsi, khususnya berkaitan kesalahan dadah. Mereka hanya melihat undang-undang ini sebagai hukuman, bukan sebagai mekanisme perlindungan. Oleh itu, pendedahan awal tentang jenis-jenis kesalahan di bawah akta-akta tersebut dan juga had berat dadah yang membawa kepada pertuduhan serius, kesan rekod jenayah terhadap masa depan dan juga tanggungjawab undang-undang sebagai warga negara boleh membina kesedaran undang-undang yang lebih matang. Apabila pelajar memahami risiko sebenar, mereka lebih cenderung membuat keputusan yang bertanggungjawab dan menjauhi dadah. Seterusnya, undang-undang tidak dapat berfungsi secara berkesan tanpa sokongan masyarakat. Kerjasama antara komuniti dan pihak berkuasa perlu diperkasa melalui program komuniti bebas dadah, kempen kesedaran di kawasan berisiko tinggi, sokongan kepada bekas penagih melalui pusat pemulihan dan penglibatan pemimpin masyarakat dalam aktiviti pencegahan. Apabila masyarakat memberi maklumat awal,
melaporkan aktiviti mencurigakan serta menyokong proses pemulihan, kadar penyalahgunaan dapat dicegah lebih awal sebelum melibatkan tindakan undang-undang yang lebih mendalam. Terima kasih kepada panel pertama kita. Seterusnya, saya akan menjemput panel kedua pula untuk menyatakan pendapat beliau. Dipersilakan. Okey, bagi segmen terakhir ni iaitu cadangan untuk menangani isu ini. Untuk menangani isu penyalahgunaan dadah ni secara berkesan, kita memerlukan lebih banyak pusat rawatan yang mudah diakses oleh pesakit. Ramai penagih sebenarnya dia nak berhenti daripada mengambil dadah ni, tetapi mereka tidak tahu di mana hendak mendapatkan bantuan ataupun tinggal terlalu jauh daripada fasiliti, khususnya kepada pengguna luar bandar ni lah. Dengan adanya pusat rawatan yang lebih, orang kata tu, dekat dan mesra komuniti, pesakit ni dapat menerima sokongan awal sebelum ketagihan ni menjadi lebih teruk. Rawatan yang diberikan juga perlulah selamat, terkawal dan berasaskan pendekatan perubatan moden. Program seperti pemantauan doktor, rawatan berkala mampu membantu pesakit ni berhenti secara perlahan-lahan dan selamat. Perubahan yang terlalu mendadak boleh menyebabkan ataupun boleh mengakibatkan kesan yang berbahaya kepada pengambil dadah ni. Oleh itu, rawatan yang tersusun membolehkan tubuh dan minda pesakit menyesuaikan diri tanpa risiko yang tinggi. Selain daripada rawatan lah kan, aspek pencegahan juga perlu dipandang tinggi ataupun dipandang serius. Masyarakat harus memahami bahawa ketagihan ini bukan sekadar masalah moral ataupun kelemahan diri, tetapi satu penyakit yang melibatkan perubahan dalam otak dan emosi. Apabila masyarakat menerima hakikat ini, kita akan lebih cenderung membantu daripada menjatuhkan hukuman. Kiranya kita lebih elok untuk kita membantu dan daripada kita nak judge dia, nak kata buruk kenaan dia, lebih baik kita membantu macam tu. Oleh itu, penagih seharusnya dibantu dan dibimbing, bukan dihukum semata-mata. Jadi sokongan daripada keluarga dan komuniti ni amat diperlukan untuk memulihkan keyakinan diri pesakit. Dengan bimbingan dan rawatan berterusan, ramai pesakit yang mampu untuk bekerja, berfungsi dalam masyarakat. Paling penting dia boleh bergaul dengan masyarakat dan menjalinkan kehidupan normal tanpa bergantung sedikit pun kepada dadah. Sebab apa? Sebab dia dah tinggalkan benda tu. Jadi kesimpulan yang saya boleh buat, rawatan moden ni antara cadangan yang paling berkesan lah. Rawatan moden, akses yang mudah, pemahaman masyarakat dan sokongan psikologikal yang berterusan ni adalah elemen penting bagi memastikan penagih meninggalkan sepenuhnya ataupun pulih sepenuhnya. Pendekatan yang holistik dan pendekatan yang holistik dan berperikemanusiaan ini bukan sahaja menyelamatkan nyawa pesakit, akan tetapi membantu membina masyarakat yang lebih sihat dan prihatin. Sekian daripada saya. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada panel kedua. Kita hangatkan lagi forum kita hari ini dengan pernyataan dari panel ketiga. Pada pandangan saya, terdapat beberapa langkah yang sangat penting untuk menangani isu ini. Pertama sekali adalah pihak sekolah perlu melaksanakan program pengurusan diri, kemahiran menolak tekanan rakan sebaya dan literasi emosi secara sistematik. Apabila pelajar ni dilatih untuk mengenal emosi sendiri, mengurus tekanan dan membuat keputusan yang matang, mereka tidak mudah tergelincir atau terpengaruh dengan perkara negatif. Selain itu, saya ingin tekankan bahawa peranan ibu bapa juga sangat besar dan sangat penting. Komunikasi dalam keluarga adalah benteng utama dalam membentuk tingkah laku anak-anak. Ibu bapa bukan sahaja memantau, tetapi juga perlu terlibat melalui program sekolah seperti bengkel. Bengkel itu adalah bengkel keibubapaan, sesi perkongsian atau inisiatif iaitu bersama anak-anak lah.
bila sekolah dan keluarga ini mereka saling bekerjasama antara satu sama lain, barulah kesejahteraan emosi pelajar dapat dibina dengan kukuh. Jadi penyelesaian yang terbaik yang saya dapat ketengahkan di sini adalah gabungan ataupun usaha antara pihak sekolah dan guru ini merupakan satu perkara yang penting bagi melahirkan pelajar yang lebih seimbang, matang dan berdaya tahan. Kerana apa? Kerana bagi saya hubungan pihak sekolah dan ibu bapa ini memainkan peranan penting untuk mendidik anak-anak supaya mereka ini dapat mengatasi masalah-masalah di sekolah dan dapat melahirkan pelajar-pelajar yang cemerlang di sekolah. Itulah pendapat saya berkaitan dengan penyelesaian masalah isu dada. Baiklah, begitu jitu sekali penyataan dari panel ketiga. Kita beralih pula kepada panel keempat untuk sambung pecahan panel ketiga. Dipersilakan. Jadi, saya rasa cara penyelesaian yang terbaiklah antaranya pengaruh-pengaruh ni dia memberikan kesan langsung terhadap remaja. Jadinya, remaja lebih percaya pada mereka dan mereka rasa dekat dengan pengaruh-pengaruh tu. Lagi-lagi orang yang taksub lah. Mereka kalau boleh hari-hari akan tengok konten-konten yang di-upload daripada sesetengah influencer tu. Jadinya bila influencer ni dia bercakap tentang bahaya penyalahgunaan dada tanpa menakutkan mereka dengan jujur dan empati, mungkin mesej yang disampaikan tu akan lebih mudah untuk masuk dan lebih mudah untuk mereka terima. Jadinya dengan menghasilkan konten-konten yang realistik, lebih berkesan daripada ugutan-ugutan tentang penyalahgunaan dada. Contohnya boleh kongsikan kisah-kisah benar daripada bekas penagih dada atau cabaran hidup mereka. Boleh kita tengok, saya rasa sekarang dah banyak orang buat konten-konten podcast tentang pengalaman-pengalaman daripada bekas penagih dada yang telah berjaya keluar dan tinggalkan dadah-dadah tersebut. Jadinya ia menunjukkan realiti dan bukan drama macam kita tengok dekat TV. Remaja boleh lihat kehidupan sebenar seseorang yang pernah terkesan daripada penggunaan bahan-bahan terlarang tersebut. Jadi, ianya tidak memaparkan butiran-butiran berbahaya, tetapi dia fokus kepada kesan emosi, sosial dan juga hubungan kekeluargaan, pelajaran mereka dan juga masa depan. Pada masa yang sama, ia juga akan membina empati. Bukan sekadar jangan buat tu, jangan buat ni, jangan ambil tu, jangan ambil ni, tak. Tapi ia menunjukkan sesuatu yang betul-betul berlaku pada manusia yang sebenar. Ini membantu remaja untuk memahami bahawa penyalahgunaan dada ni bukan sekadar trend, tetapi sesuatu yang boleh musnahkan impian seseorang. Seterusnya saya rasa sebagai influencer, saya boleh ataupun kami boleh mengadakanlah kempen-kempen seperti No Drug Challenge, trend di media sosial yang berfungsi melalui cabaran. Bila seorang influencer yang buat, maka influencer-influencer yang lain mungkin akan ikut. Sebab seperti kita tahu, sekarang apabila sesuatu konten tu menjadi viral dan menjadi trend, ramai orang-orang lain akan ikut apa yang mereka buat. Jadinya di media sosial ni akan lebih banyak feed dan juga mesej yang positif daripada orang lain. Jadinya para pengaruh ini bukan saja menghiburkan, tapi menyelamatkan juga anak-anak muda pada zaman kini. Jadi saya rasa untuk influencer-influencer muda pun mereka boleh membantu, kerana remaja-remaja ni mereka lebih mudah terpengaruh dengan rakan-rakan sebaya mereka. Jadi apabila mereka tengok satu konten dan tengok, oh dia ni sebaya je dengan aku, jadi lebih baik aku ikut cara dia. Jadi mereka pun ada rasa untuk mengikut rakan-rakan sebaya mereka. Jadi sebenarnya langkah ni merupakan langkah dewasa lah untuk gunakan pengaruh supaya dapat mengubah komuniti kita, bukan sekadar mengejar views saja. Jadi itu saja daripada saya. Baiklah, terima kasih kepada semua panel atas pandangan yang sangat bernas. Jelas bahawa penyalahgunaan dadah bukanlah isu kecil dan bukan tanggungjawab satu pihak sahaja. Ia melibatkan undang-undang, kesihatan, pendidikan, keluarga dan juga media sosial. Jika kita semua
masyarakat, pihak berkuasa, pendidik dan generasi muda berganding bahu kita mampu membina generasi bebas dadah. Sekian, terima kasih.